Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke siaran khas S3 Channel sempena Majlis Penghargaan dan Persamaan Penolong Kanan Kurikulum yang kita kasihi. Saya Nur Syaza binti Syarman dari Sekolah Untuk Dunia. Pada hari ini, kita berkumpul bagi meraikan seorang insan yang telah banyak menabur jasa, bakti dan komitmen sepanjang tempoh perkhidmatan beliau sebagai penolong kanan kurikulum. Untuk mengetahui perjalanan majlis dengan lebih lanjut, teruskan bersama wartawan cilik kita, Aivanul Liana binti Muhammad Asri. Saya wartawan anda pada hari ini. Seperti apa yang pengacara kita sampaikan, hari ini kita akan kehilangan seorang guru pentadbir yang telah banyak memberi sokongan dan bakti di SK Seri Suria 3. Untuk mengetahui perjalanan majlis ini, mari ikuti kami. Bergetar jiwa di persada bercahaya. Rahmatilah majlis kami yang bermakna. Kita ada satu hubungan yang erat dari luar. Bergetar jiwa menghadapi mimpi-mimpi, sukar dipercaya. Bersama saya sekarang ialah Encik Rosdi bin Ismail, penolong kanan pentadbiran SK Seri Suria 3. Cikgu, apakah harapan dan doa pihak pentadbir buat penolong kanan kurikulum yang akan menamatkan perkhidmatan beliau? Okey, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertamanya, kami warga pentadbir mengharapkan agar saat ini adalah permulaan yang baru dalam kehidupan Kiko yang sebelum ini sibuk dengan kehidupan di sekolah. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih sepanjang beliau berkhidmat di sekolah ini dengan ilmu dan tunjuk ajar yang telah dicurahkan kepada kami lah warga SK Seri Suria 3. Dan kami juga mendoakan agar beliau dapat ketenangan setelah bersara bersama dengan keluarga tercinta. Terima kasih. Terima kasih. Sebagai SC Sukan, apakah ucapan terakhir untuk penolong kanan kurikulum? Hari ini hari terakhir Kiko kita, Encik Mokhtar, Encik Senik. Okay, saya sebagai SU Sukan Sekolah Kebangsaan Seri Suria 3 mengucapkan selamat bersara dan semoga Allah memudahkan segala urusannya selepas ini. Okay, semoga lebih berjaya lagi. Terima kasih. Apakah kenangan paling manis cikgu bersama penolong kanan kurikulum sepanjang berkhidmat di sekolah ini? Kenangan paling manis saya adalah sewaktu kami bersama-sama menjalankan aktiviti KO dan juga bersama-sama melatih murid di Padang. Terima kasih. Bersama saya sekarang ialah Encik Mokhtar bin Encik Senik, insan yang diraikan pada hari ini. Cikgu, apakah antara kenangan yang paling akan cikgu ingat sepanjang berkhidmat di SK Seri Suria 3? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua warga Keskuldan. Sebenarnya kenangan, bila sebut pasal kenangan, semua kenangan semasa berada di sekolah kita ni adalah satu kenangan yang indah dan tidak ada kenangan yang pahit. Semuanya yang indah dan cantik, dan cikgu bersyukur kerana berada di sekolah kita ni selama ini, dan semoga kita semua di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Selamat bersama PKP. Selamat bersama PKP. Ke SKC Suria 3 mengucapkan selamat bersara. Semoga berbahagia bersama keluarga. Bye-bye. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada penolong kanan kurikulum yang diraikan atas segala jasa, bakti dan pengorbanan yang telah dicurahkan sepanjang tempoh perkhidmatan. Kami mendoakan agar beliau dikurniakan kesihatan yang baik, kebahagiaan bersama keluarga serta dipermudahkan segala urusan dalam menempuh alam persaraan. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.